Ada pelbagai kes yang berlaku di sekolah-sekolah dan antaranya adalah kes di mana ada budak ditikam, lepas tu ada budak yang telah dicabul lah. Kenapa ini berlaku? Dan sejujurnya dulu semasa saya dalam sekolah, saya masih ingat kalau bab-bab rotan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat common. Kalau kita misbehave, kalau kita bercakap dalam kelas, kalau kita mungkin hantar nota kepada kawan kita, itu pun cikgu akan panggil kita dan kita akan dirotan. Dulu saya pun tak berani nak talk back atau nak bercakap balik kepada cikgu. Kalau cikgu panggil, saya akan pergi. Dan dulu dari segi kes, jarang saya dengar kes budak-budak kena tikam ke atau siapa-siapa yang dicabul ke. Sangat-sangat kurang saya dengar. Tetapi sekarang ini, apa yang berlaku adalah ramai parent mereka tak bersetuju dengan merotan budak-budak dalam sekolah. Diorang ingat mungkin ada penyelesaian yang lebih bagus. Selain daripada itu, saya berpendapat bahawa apa yang kita tengok dan tonton di televisyen ini akan mempengaruhi fikiran kita. Saya bagi contoh. Dulu semasa saya kecil, saya masih ingat ada television series nama dia MacGyver tau, MacGyver. Dan MacGyver, dia seorang yang selalu orang jahat akan letak dia dalam satu bilik tau. Lepas tu dia nak escape dari bilik itu, dia akan cuba carilah barang-barang dalam bilik itu, dia akan bina sesuatu yang membolehkan dia keluar dari bilik itu. Kita pun agak kreatif apabila kita tengok MacGyver. Kita pun macam, wah bestnya dia boleh buat ni atau dia buat. Selain daripada itu, masa saya kecil ada television program nama dia Doraemon. Robot kucing ini, dia akan selalu tolong Nobita. Dan kalau Nobita ada masalah, Doraemon akan tolong. What has happened right now is that apabila kita lihat di sosmed sekarang ini, kita boleh nampaklah dari segi program ianya lebih ganas, dan selain daripada itu kita boleh nampak unsur-unsur yang kurang baiklah untuk budak-budak. Dan apabila mereka consume konten sebegitu, ialah ada kemungkinan mereka pun terpengaruh.